Satu lagi tips, bila awak nak mewarna kawasan besar, pastikan dia ada di belakang. Awak pegang berus ni di belakang. Bila awak nak, perasan tak tadi bila cikgu nak letak tone, tangan cikgu kat sini kan? Bila cikgu nak buat warna yang, bila cikgu perlu menggaris ataupun cikgu perlu letak sikit je warna, so cikgu akan pegang di sini. Kalau kawasan besar di sini, macam meja, ni benda besar, pastikan di sini. Warna dia akan cepat merebak. Contoh, cikgu ambil merah. Merah ni basuh sikit, basuh pun ujung berus. Siapa celup macam ni percaya lukisan dia akan keluar. Warna dia akan keluar banyak. So ujung ni macam ni, ambil macam biasa, sapu sikit-sikit. Uish, kena belanja apa ni? Lepas tu macam biasa letak di tepi. Lepas tu tolak warna tu. Tolak warna tu. Bila nak kontrol dekat sini, takut warna terkeluar, letak tangan nak pegang berus di depan. Lepas tu di belakang balik bila nak blend. Cara dia macam ni je. Awak dah dapat tone. Ni dah dapat tone. Nampak tak sini gelap, sini cerah. Ini yang cikgu nak sebenarnya. Macam biasa ambil sapu sikit je. Letak bawah. Lepas tu tolak warna tu. Bila warna tu macam dia tak pergi, maksudnya kurang air. Jadi tambah air. Kena cepat. Lepas tu blend warna tu. Blend je. Awak akan dapat tone lah macam tu. Okay. Cikgu buat sebelah je tau. Nanti awak habiskan lagi sebelah. Okay. Tambah kalau awak nak pekat, tambah bagi banyak. Watercolor ni better. Watercolor better pekat sebab warna dia akan kering. So dia akan jadi pudar. Nampak dia pudar. So bagi dia pekat-pekat. Okay. Ini satu lagi cara untuk kita buat nampak. Kat sini je tau. Nanti kat sini warna meja. Untuk bagi nampak macam gelas kaca. Cara dia awak kena ambil putih. Tengok elok. Putih ni. Ambil ujung je. Macam tu. Ui, bagus videografer kita. Lepas tu nak garis nampak, cikgu akan letak depan, ni akan duduk. Okay, macam ni, tarik macam tu. So dia akan nampak kaca, botol kaca. Macam tu. Awak tambah bagi pekat. Ni. Tuan, tunggu dia kering sikit lah. Dia akan nampak macam botol kaca lah. Macam tu je. Sikit macam tu je. Sini sikit, sini sikit. Dah jadi. Macam tu je, simple je. Okay. Cikgu expect awak dah boleh dapat A. Okay.